Hari ni try again lah. So sekarang kita pergi rumah Anjak I dulu untuk hantar sampul. Ni sampul sekolah yang buat tau, murid yang buat. Murid PPKI tau, murid peningkat khas. Tapi dah sold out. Tahun depan kita buat lagi. Tahun depan semua kena order banyak-banyak. Murah je, RM6 ada 8. Mahal lah sikit. Sabar lah, I cakap mahal lah sikit. Tapi macam berbaloi lah. Sebab ni murid yang buat. Dia lukis, dia warna, kita hantar printing. Lepas tu duit daripada keuntungan tu pergi ke mana? Pergi ke PPKI lah. Untuk? Nanti kita nak buat majlis hari jadi. Semua tu dapat duit kat orang balik lah macam tu. So ni sekarang Anjang I order tau 5. Anda I order 10. Hilmi kosong. I beli 5. Okey, hari ni tujuan kita nak keluar ni sebenarnya kita nak pergi Park Sen. First nak cari sampin. Esok nak raya pun nak cari sampin. Esok ke raya? Hari ni apa? Hari ni Sabtu. Nak cari warna maroon, burgundy, something like that. Sebab baju raya pertama warna soft pink, so kena kontras sikit pakai yang maroon ke something like that. Then nak cari baju raya keempat. So Yami nak tengok kat Katam, kalau ada masih ada warna beige. Kalau tak ada, then pakai je lah baju apa-apa. Lepas tu sekejap lagi petang kita orang akan berbuka dengan family pakcik. Ada Iman dengan Ijat sekali lah sekejap lagi. Berbuka dekat Greentown Dim Sum. Oh, Anjang nak hantar lemang lah. Dah ke? Dah. Boleh ke tak? Tu ada kereta kat belakang tu. Okay, bye. Selamat raya, Anjang. Okay, so dah settle. Ordernya 2 orang je, tapi order 15 tau. Banyak. So sekarang kita nak pergi Aeon. Aeon mana? Kelibang ke Kinta? Mana you tahu you nak pergi yang mana? Kinta je lah. Tapi yang Kinta mana ada Park Sen. Tak apalah, ada Aeon yang Aeon tu. I nak pergi ni, cari baju I. Uniqlo ke Katam ke, I don't know. Tapi kalau pergi sana jam lah yang Pekan. Yang mana? Masih berfikir. Katam dekat mana? Pekan. I rasa dekat Pekan je, Pekan. Ada ya? Tapi ada kat atas lagi. Itu bukan beige. Mana sampin? Oh, ni sampin. Ini okey ke? Berapa? 219. Dekat atas ada apa lagi? Yang baju colour ni. Oh, okey. Ni 199. Ambil ni? Kan? Ni okey tak? Simple lah. Dengan baju warna pink tu, okey kan? Warna biru? Warna biru tak akan sampil lah, tu kotak. Warna ni satu kotak saja stok. Jom naik atas. Kasut ada lagi sebelah ni? Ada ayah. Oh, ni lah warak lah. Ni tak ada beige ni. I nak beige lah. I macam ni, I tak ada lah. Ini okey. Macam ni lah. Tapi ni classic fit punya besar. I kena cari yang kanak-kanak. Yang ni okey. Tapi ni besar. Tak tanya je ada tak yang kanak-kanak. I kena beli yang macam ni. Yang macam ni. Ni ada yang budak punya boleh lah. Tu warna brown. Boleh lah. Okey, kena tak dengan colour je? I brown macam tu. Boleh lah.
yang dewasa, tapi dewasa pula kanak-kanak, tapi paling besar sekali. Besar 12-13. Yang tu. Dia adik perempuan ada berapa belas Boleh kot. 12. Tengok dulu lah. Sama lah, sama pattern je. So yang adik punya ni tak dalam plan. Adik tak ada warna beige. Sebab Leia, Umi dah belikan dia baju warna putih. Kedai dia ni memang cantik, estetik macam kampung-kampung lama-lama gitu kan. Style lah. Dia punya ventilation pun pakai kipas lah. Lepas tu dia ada macam ada turbine kat atas ni untuk sedut all the heat kan. Tak ada aircon. Oh, actually my bad. Ada aircon tapi macam tak pasang. Dia ada aircon unit kat situ. Ni ada aircon. Tapi tak rasa pun. So tak tahulah dia on ke tak. Ni boleh buka kan? Oh, ni boleh buka. Tapi janganlah kita mandai-mandai cantik. Ni tunggu brother tu ambil baju pula. Ada fitting room ke sini? Oh, ada fitting room. Oh, aircon ni bila dah dekat rasa lah. Ni. Okay. Dia bagi nombor phone untuk kita telefon. Kalau ada RM10 je. Ada yang dapat itu kan. Dapat mesej. Lepas tu tekan reading. Jadi ada tak dapat mesej? Tak ada pula. Nama, birthday dengan email. Masuk nama you lah. Dah. Lepas tu? Itu 250. Oh dah lepas diskaun tu. Alright. Cashback tu dapat ke tak itu? Hari tu dapat? Ya. Ni tak tahu lagi sekali dapat ke tak. Dapat berapa? 400. Tak lah. Saya tak ingat dapat apa. Oh, ada 90 sen cashback. Okay. Rasa kita nak pergi. Shop bag. Betul. Saya ambil di sini. Alright. Appropriate dah Okay, thank you. Kalau kasut Leia tu kan, boleh ke kita ambil kasut Crocs dia, masa kita bawa, masa kita macam ukur pakai kasut dia? Boleh je. Boleh je kan? Boleh juga. Sebab dia by CM. Kita boleh tengok CM je kasut dia. Okay, selesai beli baju katam. So now kita nak menghala ke Ipoh Parade. Nak beli kasut Leia, kasut raya. Sebab masih dia bagi duit RM50 adik bagi. So kena menjalankan amanah. You lah beli lambat. Kereta esok pergi dekat Machino tak mau. Jomlah pergi for break. Dengan berat hati kita orang akan gerak ke Eyang Kinta sebab parking tak ada. Sini macam teruk sangat parkingnya. So kita orang gerak lah ke Eyang Kinta. Bukan. Sini ke? Jumpa parking. We found the parking. Pakcik ke sana lah, pakcik sebelah sini. Allah. Kena scam. Okay, ingatkan dapat parking, rupanya tak dapat. So kita orang memang betul-betul bergerak lah kali ni. Yes. Sekejap, orang bayar macam siapa nak bayar.
boleh wrapping tak? Letak je lah. Wrapping untuk apa? Hadiah. Hadiah siapa? Hadiah yang itulah. Exchange gift tu. Ha? Exchange gift tu. Oh, give exchange. Oh, untuk Angah dengan ni raya lah. Give exchange. Okay. You bagi apa kat Angah? You belikan Angah ni kan? Montego kan? Montego dengan Perfume. perfume. Mau. Siapa nak balutnya nanti? You lah. Balut buku pun fail. Kami sudah tiba di Aeon. Nak cari kasut Leia. Dan nak cari... Apa lagi ni? Kasut Leia kan? Tengoklah kalau ada baju warna apa. Adik baju warna putih. Oh, warna putih untuk adik. Sebenarnya adik dah banyak gila baju warna putih. Oh, ni macam okey ke? Black colour, dark brown, rich brown lah kan? Rich brown. Yang ni dia macam muted sikit colour dia, tapi murah sikit RM49. Sama dua. Kalau dua sama harga. Dah kalau dua? 89. Oh, dapat diskaun RM10. Saya pergi cari kasut sekejap lah. Okay, ni aku nak cari singlet. Aku singlet aku pakai yang budak-budak punya je. Macam okey? Apa ambil yang krim kot? Ya. Tapi saiz paling kecil 26. Leia 25 biasa. Mak, Leia mana Leia? Leia nak yang mana? Color white ke color pink? Leia, this one ke? Oh, dia nak warna pink. Hello. Dia dah try ke? Ada bawa kasut dia. Okay, bye. So, keputusannya Cantik ke? okey je rasa. Dia Warna pink tu okey. Sebab ni ada glitter-glitter tu, sebab tu dia suka rasa. Ya, dia memang. Tunjuk sikit. Nak balik lah. Yes. Cepat lah cakap lah. Ayahlah cakap. You ni apa, supporting cast tanpa berbayar, tapi orang anggap you macam main actor. Dah habis nak pergi berbuka pula. Berbuka dekat Greentown Dim Sum. Jom. Ini Niza. Sebelum ni dia pernah masuk video raya. Raya tahun lepas. Oh, tak ingat lah. Time tu abang cakap nak roger pula. Bye. Bye. Roger vlog. Puasa macam mana? Puasa penuh? Puasa masih penuh. Masih penuh kakak, what are you doing? You was rumahan now? Aida. Emi raya bersama bulat. Ha? Rambut dia. Haida pula. Nak kena sepi. Ha? Ikut lah kawan you tu. Kawan abang. Terpengaruh dengan siapa ni? Emi tengok ni lah. Tapi solo leveling best. Emi dah suruh tengok solo leveling dah. Orang dah suruh tengok solo leveling dah lama dah. Baru tengok. Gempak kan? Dah tengok habis lah? Ada lagi Oh, dia mengadap tu je lah. Tapi dah habis ke tadi? Jadi kata tu seminggu sekali je episode dia. Dia tiap lah. Sebaik tengok lambat sikit. Tak ada lah anticipation tu, kita boleh manage lah. Betul lah. Tapi Amy dah habis dah dia punya manhwa. Amy dah habis baca dah. Cerita dia banyak lagi. Amy rasa 4-5 season lagi. Manhwa aku dah habis baca dah. Bangun sahur. Sampai anak dia. So dia punya spoiler sikit, dia ada anak dia nanti. So sampai anak dia dah habis tengok. Manhwa dia asal dia tahu kan? Korea, daripada Korea. Kan? Itu yang dia rate JJ Island tu. Kita rambut anak. Itu lagi penting. Kau lah kawannya tu. WhatsApp. Nak berhenti kat Azim. Dia buat budak kan? JJ Azim selalu kulit buka. Oh, dia sekarang Ni business dia. tak nampak Teresa.
Sendiri tengah kencang. Handsome. I punya je. Dah ada raya lah ni. Dawa. Mana ni potongan? Oh ni okey lah. All money. boleh slip back kan? Ni all money perak. Ni abang cakap nak potong macam mana? Lawn trim. Kalau tak pergi salon je lah. Salon yang perempuan tu kan. Kalau salon perempuan saya ada je salon ni. Jadi diam. Mana orang jadi? Orang jadi pandai. Nampak long ke? Ni suruh pergi. Oh dah sampai. Okey. Masuk video ke? Rizal, besar tu. Raya ni. Sorry tu, tak ada lagi ni. Aku dah jual. Lupa lah kerja batik. Dia tak bawa. Tak bawa pun, lupa. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Sempat sampai. Lagi Sebenarnya tak keep track pun. Yang penting azan makan lah. lagi 3 minit. 26 lah. 27. 7:27. Okay, cepat raya. Ayah tak yalah dia orang lah. Minta maaf cepat. Tak maaf. Cepat raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya dari kami sekeluarga. Nanti yang komen kat video ni Ijaz juga. Ni yang kuat komen. Fans Yang tu subscriber nombor 1. Tanpa komen je tak ceria lah video tu. Sementara Helmi Farm orang ramai orang YouTuber farm viewers, Helmi Farm komen YouTube. Kita road to 500 subscriber. Kita dapat 500 subscriber, kita bagi giveaway. Tak tahu giveaway apa je. Okay. So sekian tu sajalah. Is it over now? Tell me who you become. Tutup lah buka balik. Kenapa? Tutup orang sebentar dia. Betul ke dia rosak?